Apakah kesan Arahannu kepada permohonan pinjaman anda? Tuan-tuan, dua perkara yang anda perlu tahu. Yang pertama sekali, anda kena tahu yang ada Arahannu masuk dalam rekod Sikris, ada Arahannu yang tak ada masuk rekod Sikris. Sebagai contoh, anda pergi ke Arahannu yang di bawah jenama bank, saya tak nak sebut jenama apa, nanti diorang kata saya tidak menyokong mereka. Tidak, tuan-tuan, ini adalah fakta, tuan-tuan. Kalau anda pergi ke Arahannu dengan logo bank biru, tuan-tuan, rekod pinjaman anda di dalam Arahannu itu akan tertera dalam laporan Sikris anda. Jadinya pemberi pinjaman tahu anda ada pajak gadai dengan bank tersebut, tuan-tuan. Tetapi sekiranya anda pergi ke Arahannu Ali dan itu bukan di bawah jenama bank, jadinya rekod Sikris tidak akan ternyata anda punya rekod pinjaman Arahannu itu. Yang kedua, tuan-tuan, anda kena tahu Arahannu kadar faedahnya purata adalah 1% daripada jumlah cagaran atau pinjaman anda. Jadinya, tuan-tuan, bank tahu kalaulah anda punya barang kemas RM1,000 akan ada komitmen RM10 sebulan untuk komitmen anda, dan ianya akan ditolak dalam anda punya DSR, tuan-tuan, Debt Service Ratio, tuan-tuan. Dan, tuan-tuan, kalau nak buat permohonan pinjaman Arahannu, pastikan anda membuat permohonan pinjaman Arahannu dalam Islamik punya Arahannu, tuan-tuan. Itu saja, tuan-tuan, dan maklum membuat video pendidikan kewangan dan membantu anda memberi khidmat nasihat secara percuma berdasarkan kepada laporan pelabur kredit anda, laporan Sikris, Sitos, Experian dan SPK. Tuan-tuan, berikan semua itu laporan anda kepada kami untuk kami beri anda konsultasi secara percuma. Dulu kami sponsor, sekarang saya tak mampu, tuan-tuan. Itu saja, tuan-tuan. Seperti biasa dengan Mailun, pinjaman anda menjadi lebih mudah.